Surah Yasin ayat 82. Yang ni semua tuan-tuan hafal. Innama amruhu idza arada syai'a an yaqula lahu kun fayakun. Ayat 82 surah Yasin ni tuan-tuan bukan untuk anak degil je, untuk semua hajat tuan-tuan. Saya ni bila baca ayat ni tuan-tuan, saya yakin sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Ayat yang paling saya duk baca ayat ni. Ayat ni lah tuan-tuan. Kalau nak baca lagu mana? Tengok saya baca. Innama amruhu idza arada syai'a an yaqula lahu kun. Berhenti pada kun. Bila berhenti pada kun, doa. Doa apa hajat tuan-tuan? Habis hajat, fayakun. Innama amruhu idza arada syai'a an yaqula lahu kun. Doa habis, fayakun. Doa lah masa kun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Ya Allah, anakku degil ya Allah, anak aku Muhammad Haziq ni degil ya Allah, tolonglah lembutkanlah hatinya ya Allah. Fayakun. Kun, ya Allah, suami aku ya Allah Muhammad Osman ya Allah, oh degil ya Allah, sombonglah ya Allah, oh bagilah dia lembut ya Allah. Fayakun. Tiap hari buat, cukup 40 hari kompoh lembut Cik Osman.